Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Okey, sementara kita nak tunggu air surut tu, kita bercerita lah sikit. Bercerita tentang pengalaman saya dan ada rakan kita semasa membuat pengembaraan ataupun kembara lah, ataupun kalau nak lagi adventures, nama dia berpetualangan. Petualangan ni dia ada dua maksud. Tengok konteks ayat dengan konteks cerita tu. Kalau konteks yang positifnya, makna dia kita membuat perjalanan ini. Kalau kita tengok dalam DBP, Dewan Bahasa Pustaka, maksud petualang tu makna dia kita berkembara melalui proses persiapan yang sedikit aja. Maksud dia yang paling asas, makna kita berjalan ke mana-mana, ke masuk hutan ke, ataupun pergi bandar ke bandar negara ke, makna kita membuat sedikit persiapan, makna on the spot lah. Kita mungkinlah ada sedikit risiko lah kalau kurang persiapan, tapi persiapan yang mantap pun kadang-kadang berisiko juga, macam-macam hal jadi. Itu yang positif, makna dia adventures, berani, petualang. Tapi lagi satu konteks ayat, khususnya kalau kita cerita dalam tentera, kalau petualang tu dia sesuatu yang kurang enak didengar lah, benda negatif. Sebab dalam tentera dia kita panggil buku biru. Buku biru dia ada akta dia, akta 1972. Okey, dalam akta Angkatan Tentera Malaysia, dia dalam tu dia ada akta tentang undang-undang dan kesalahan yang dibuat oleh anggota lah. Maknanya boleh dilucutkan pencen kalau didapati bersalah lah. Maksud dia ada buat kesalahan, menderhaka ke, menjadi tali barut ke, dan sebagainya lah, yang negatif, yang boleh memberi kesan kepada Angkatan Tentera Malaysia. Tapi yang kita nak bincang ni, saya nak bincang hari ni tentang perjalanan saya dari Malaysia ke Cambodia, berpetualangan, petualang lah. Okey, jom kita cerita. Kembara ni saya buat, seawalnya saya buat merancang pergi seorang-seorang, sebab hendakkan adventures, biasalah tengah muda. Lepas tu kawan saya Cik Amaruddin lah, Cik Amaruddin, bila saya cakap tentang nak kembara ni, dia pun rasa nak pergi. Okey, saya kata boleh, jom kita berdua. Berdua pun lagi bagus lah. Bila kita buat persiapan yang sikit-sikit je lah. Kita bawa kamera, menggunakan filem Kodak. Dulu tak ada handphone. Sebagai kita untuk kenangan lah, untuk tangkap lah apa-apa benda dalam perjalanan tu sebagai kenangan. Tiba masa harinya pun kita bergerak lah. Sebab nak buat kembara ni, sebab saya tengok dulu banyak Mak Saleh lah, orang putih, dia suka buat hitchhike pergi negara ke negara. Kita pun rasa teringin jugalah, tapi kita buat sebelah-sebelah ASEAN dululah, paling dekat-dekat. Bila kita tengok tu terasa ada membuak-buak lah,
terasa semangat petualangan. Petualang lah. Lepas tu kawan saya yang Cik Amaruddin tu pun dia nak ikut. Lepas tu saya kata okey, jom, boleh. Lagi bagus, kurang-kurang ada sikit dia punya safety dan buah fikiran masa dalam perjalanan tu kalau ada apa-apa kan. Okey, kita bergerak menggunakan kereta api lah. Kita berdua menggunakan kereta api. Kita bergerak dari Ipoh ke Padang Besar. Kita naik kereta api dalam pukul 2 pagi lah. 2 pagi kita sampai di Butterworth, Pulau Pinang lah, dalam pukul 8 pagi. Lepas tu dah transit dalam 3-4 jam tu dalam pukul 9 pagi lah dulu. Kita bergerak naik kereta api ke Padang Besar. Tiket masa tu saya pun dah lupa lah berapa ringgit. Kalau duit Malaysia RM10 ke apa, saya pun dah lupa sangat lah. Selepas tu dari pukul 9 pagi dari Butterworth kereta api kita pergi ke Padang Besar. Padang Besar macam tu kita sampai dalam pukul berapa, tengah hari macam itulah. Dalam tengah hari kita transit sebab kereta api akan tukar kepala. Makna kepala kereta api tu akan bawa kita pergi ke Bangkok. Yang ini di Malaysia. Makna kita kena turun lah, kita kena naik coach untuk pergi ke Bangkok tu. Dari Bangkok kita pergi ke kita beli tiket berapa ringgit lah, 500 baht lah, 500 baht, RM50 lah, macam tu kot. Pergi ke dari Hanyai, kita pergi ke Bangkok. Kita start dalam pukul 4 petang lah. 4 petang dari Hanyai ke Bangkok ataupun Krungtip. Nama lama dia lah. Sekarang dia panggil Krungtip ke ataupun Bangkok lah, macam tu lah. Kita sampai sana di waktu malam lah, dalam pukul 9 malam rasa macam itulah dari Hanyai tu. Okey, perjalanan kita sampai di Bangkok waktu malam tau. Waktu malam makna kita dah biasalah petualangan. Kita tak tahu nak cari hotel ke mana, makna kita tidurlah dekat stesen kereta api Bangkok tu. Okey, tiba-tiba saya tengok bukan tengok, saya dengar orang tiup whistle. Tiup whistle dalam stesen kereta api Bangkok tu. Tiba-tiba dari tepi saya kena libeh dengan rotan tu. Dengan rotan. Tak tahu dia cakap apa ni. Cakap Thai. Rupanya bila tanya orang tu, dia kata tak boleh tidur dalam stesen kereta api di Bangkok tu waktu malam, kena keluar cari hotel. Kita pun bajet rendah, kita mana tahu nak cari hotel ke mana kan, nama lagi petualang kan. Kenalah ni berset dengan rotan tu. Last sekali kita pun aku tempat orang, kita pun duduklah dekat stesen kereta api Bangkok tu. Kita dah makan, minum tu semua, kita jalan-jalan dekat sikit-sikit. Lepas tu kita pun beli tiket untuk ke mana, ke Arayan Pratet. Arayan Pratet makna sempadan Kemboja dan Thailand. Okey, kita naik kereta api Thailand tu sampai dekat Arayan Pratet lah. Itu checkpoint dia last tu. Tapi yang unik dia punya kepala kereta api tu dia tengah-tengah tau. Ini kepala, ini gerabak, ini gerabak.
Bila kita tanya tu sebab apa gunakan gerabak di hujung dan di belakang, dan kepala dia dekat tengah. Sebab masa kami pergi tu, masa tu perang, masa dalam suasana perang Cambodia dengan Kemeruj. Orang pun heran sebab apa tengah perang kita nak mengembara petualangan. Tapi kita diam je lah, kan. Makna kita naik itulah gerabak kepala tengah. Tujuan dia kalau ada serangan, tak tahu dekat mana kepala tu, makna boleh lari atau boleh lari ke sana ataupun boleh tarik gerabak ke sini. Makna selamatlah gerabak tu. Itu dia buat tengah-tengah dia punya kepala kereta api tu. Makna dia tolak ataupun tarik. Okey, dan kita sampai dalam pukul 9 pagi, sampai di Arayan Pratek tu dalam pukul 4 petang macam itulah. Dalam perjalanan kita nak ke Arayan Pratek tu, Arayan Pratek tetapi akan berhenti ya. Dia mil, makna dia berhenti, ada stesen berhenti. Diangkutlah penduduk sana ke, ada yang bawa ayam naik atas gerabak tu, hatta bawa kambing pun ada. Kita tak tahu, kita tengok je lah. Macam-macam dia bawa. Dia berhenti setiap stesen tu pun boleh tahan juga lama. Bukan takat seminit 2 minit, tak ada, lama. Masa tu lah kita kalau nak makan ke apa, kita boleh belilah orang menjunjung tu dekat apa ni, tingkap kereta api tu kan, ataupun kita turun kejap kita beli kalau nak makan. Peristiwa lucu semasa dalam perjalanan tu bila kami disergah dengan penduduk tempatan kat situ lah. Makna penumpang kereta api, dia tunjuk kita macam tu, dia kata suruh bangun. Kita jawab lah, sebab apa nak bangun? Dia kata kena bagi apa ni, Tok Cha ataupun Sami Buddha tu, makna macam hormat lah. Saya kata sebab apa kami pula, you orang lah kena bagi, you orang penduduk sini, you orang lah kena hormat. Sebab apa nak bagi kita pula bangun bagi Tok Cha tu? Dia kata tak ada. Mungkin dia nak bully kami lah. Kita pun baru lagi, kita pun malas nak gaduh-gaduh pun, kita bangun lah. Dari situ kita tahulah, makna penduduk sana dia cukup hormat dengan Tok Cha dia, apa ni, makna Sami Buddha dia. Makna kalau dia orang pun kalau ada tu, dia orang sudah duduk awal, dia orang akan bangun masing-masing berlumba lah nak bagi hormat dekat Tok Cha tu. Itu yang kejadian yang kira pada saya lucu, dan kita pun apa ni boleh rasa tersedar sikit lah. Makna ada satu negara, ada satu part kita wajib, bukanlah wajib lah, kita mesti hormat lah. Tak kisahlah apa ni, guru agama ke apa, orang tua ke, kita kena hormat. Dari situ pengajaran dia kita boleh tahulah. Itu pengalaman dia tu. Nasib baik apa ni tak ada kena pelempang orang tu. Kita pun tahulah tempat orang, takkan kita nak pelempang. Kalau ada barang, kontrol. Kalau nak petualang. Lagi satu, atas kereta api tu lah, kita tengok banyak apa ni penduduk sana. Ada satu dia ada macam beg kecil tu dia ambil, dia macam ada kacip dia makan. Rupanya bila kita tanya, rupanya apa ni pinang muda. Dia orang suka kudap-kudap pinang muda dia, macam kita jajan lah. Makna kita boleh tengok lah, dia punya gigi pun hitam lah. Pinang muda dia suka kecap pinang muda tu, dia isap air dia kot kan. Dan lagi satu,
kita tengok ada juga penduduk sana. Dia orang ada macam botol tu, dia ambil tu, dia letak kat hidung. Dia macam itu. Kita pun tanyalah apa benda tu. Dia kata macam minyak angin lah. Minyak angin atau ubat. Dia boleh bagi steam kepala. Makna boleh rasa segar. Tapi kita dekat Malaysia tak boleh buat macam tu. Tapi dia orang dah biasa kot, ataupun tak ada kesalahan. Dia orang ambil tu, dia culik sikit, dia ada macam biji lah. Lepas tu dia letak kat hidung. Dia sedutnya. Kita tengok je lah. Bila tanya dia kata itu memang untuk bagi segar, bagi steam lah kira. Kita tak adalah nak ikut. Nanti masuk sepadan nanti naya. Satu dalam perjalanan saya tengah menyandar macam ni dekat satu guni lah, dekat tempat duduk tu. Ada macam satu guni. Saya tengah duduk, tiba-tiba meluru dua orang yang datang. Dia suruh saya bangun. Dia bangun, dia pergi ambil ada macam besi lah, tapi dia berparit tu. Lepas tu dia cucuk, lepas tu buat keluar. Lepas tu dia tengok. Dia tanya saya, awak punya? Aku kata bukan saya punya. Okey, dia kata. Mula dia tanya, saya ingat lagi lah, dia tanya, kun Malay? Malay. Malay tu mana orang Melayu ke? Saya cakap orang Melayu. Dia kata, dia cek takut ada barang seluduk. Macam-macam lah, dadah ke apa ke barang. Nasib baik saya tak ada beria-ria duduk capuk macam tu. Saya nyandar je nak baring tidur. Kita pun tak mandi, tak makan. Harapkan air mineral dengan roti kering aja. Letih. Mana yang dan je lah. Tapi last sekali dia kata tak ada apa lah. Kan dia benda tu, lega. Okey, sampai ke tepi tu di Arayan Pratet. Sekarang ni Arayan Pratet, dia orang cakap lah tempat orang Malaysia beli barang-barang pakaian bandel rasanya. Dulu masa kita sampai tu, ada motor unik sikit lah. Motor tu besar, tapi dia boleh reverse. Dia duduk depan tu, lepas tu dia boleh reverse. Kita boleh naik itulah. Masa tu suasana Arayan Pratet, elektrik pun dihadkan lah. Dalam pukul 7 petang orang dah tak ada nak keluar dah. Memang tak ada keluar. Sebab elektrik tak ada. Masa tu saya ingat lagi, masih ada lagi naik kuda padi tu untuk dia orang bergerak. Makna macam kuda kecil lah. Makna bergerak dalam kawasan pekan tu. Tapi hotel-hotel murah dia lah. Saya pun dah lupa berapa ringgit sewa tu. Berapa ringgit dah. Dia boleh pakai mata wang Thailand 4 dan mata wang Cambodia real lah. Walaupun nilai dia kecil, tapi bila kita nak beli satu benda tu dia kebai ni duit kertas lah. Tapi nilai dia mungkin dalam RM1 macam tu. Itu masa kita pergi sana lah. Masa di Arayan Pratet tu. Makna malam kita tak pergi mana lah. Adalah kita minum pun air mineral. Lepas tu roti kering. Dapatlah kejap mandi. Sewa hotel pun murah. Kita bawa duit yang seingat saya lah. Kita perjalanan semua sekali bawa dalam RM200 aja lah. Tak banyak pun. Dalam RM200. Kita berjalan semua sekali. Petualangan tu makna dalam 2 minggu. Sampai balik Malaysia cukup RM200 tu. Okey, keesokan hari tu saya dengan Cik Amaruddin ni pun pakatlah nak masuk Cambodia. Masa tu nak masuk bukan senang, pasal masa tahun yang kami pergi tu
Masa tu banyak pelarian, keluar masuk Cambodia, Thailand. Semasa tu jambatan Arayan Pratet dan sempadan Cambodia tu, makna kita panggil Poipet, baru nak buat. Makna sempadan Thailand, Cambodia, Arayan Pratet, Poipet. Kita nak masuk gunakan pasport, memang tak ada jual pasport. Last sekali kita berdua ambil kata putih. Kita jumpalah ada penduduk sana macam mana ke. Last sekali kita dapat. Kita masuk dengan puak-puak pelarian tu. Ditakdirkan kita jalan-jalan dekat pasar-pasar sempadan Thailand tu lah. Sempadan Thailand tu saya bertemu dengan dua orang pemuda lah. Dia pun pakai pun tak kira macam selekeh lah. Badan kecil je. Kita pun dia berbincang dengan kita macam mana nak masuk sana, kena bayar berapa ke. Lepas tu udah bincang-bincang, baru dia pun tunjuk dia punya ID card dia. Ni Cambodia intelligent. Mula saya tak percaya juga. Lepas tu masa tu dia ada bagi nombor telefon lah. Masa tu kita mana ada handphone. Dia bagi nombor telefon. Dia kata dia ada saudara dia, tugas dia bawa balik pelarian dekat Malaysia ke, dia cari, dia bawa balik dekat Cambodia. Dia ada bagi nombor telefon. Kawan dia tu dekat Teluk Intan. Masa tu saya tak boleh telefon lah. Dah balik Malaysia baru saya telefon. Memang ada. Memang betul lah dia tu Cambodia. Ini dalam gambar ni yang di tengah tu, dia dalam gambar ni di tengah baju putih tu, dia lah ni Cambodia Intelligence. Perisik Cambodia ni, dia kata dia setuju nak bawa, tapi dia cakap dalam duit Malaysia RM50 lah. Dalam RM50. Kita pun fikir kita ada bawa dalam 400 je dalam 2 orang tu. Seingat saya. Kita pun udah halang-halang nak bertualang. Kira kita akulah. Boleh. Dalam RM50. Okey, cara nak masuk je. Dia cakap apabila tentera Thailand punya bunyi siren tu berbunyi dalam pukul berapa, dalam pukul 10 pagi ke 11 pagi macam tu. Dia kata ikut dia dengan pelarian sekali masuk pintu pagar kawat tu. Bunyi tu makna dia pintu pagar kawat sempadan tu buka lah, makna pelarian boleh masuk lah. Masa dia berbunyi tu kita ikut dia, makna dia jalan depan lah. Kita berdua jalan belakang. Lepas tu pelarian banyak lah kan. Dah bagi tahu kita orang berdua. Dia kata kalau dalam jalan tu, sebab dalam hutan tu, kawasan tu ada bobby track semua, ada gambar tengkorak tepi-tepi jalan. Dia kata ikut jalan tu, jangan pergi kiri kanan. Makna kita nak kencing pun takut. Kita nak kencing takut, tahan kencing. Makna ikut jalan. Apabila dia ada macam checkpoint lah, tempat kami dan pelarian tu lalu kawasan tu, ada orang duduk lah, pakai baju
baju hitam, seluar hitam, lepas tu maflar tu. Makna tentera Kemeruj. Dia kata kalau dia itu diam aja, biar dia selesaikan. Jangan tegur-tegur, jangan cakap, jangan. Diam aja. Kita pun goyang ndak sangat petualangan. Makna dia jalan ke depan, dia bincang. Rupanya dulu pun dah ada rasuah tu. Makna duit yang kita bagi tu dia rasuah dekat pengawal yang dia macam duduk atas kayu tu. Dia duduk di sini dengan senjata dia. Lepas tu mungkin yang perisik tu dah bagi kat dia. Lepas tu dia kata jalan. Kita tunduk aja. Sambil jalan tu tunduk. Kita nak tengok apa ni, takut ada bobby trap lagi. Takut kena tangkap lagi. Macam-macam. Makna beratus-ratus pelarian lah. Makna kita masuk dalam komuniti pelarian tu. Makna pakaian pun kawan saya dia pakai cermin mata buka. Takut dia tahu orang luar ke kan. Sebenarnya pakaian kami yang selebihnya kita dah letak dekat Bangkok tu hotel. Makna kita simpan, kita bawa untuk yang perlu. Okey. Kita pun buat penyamaran lah dengan seperti penduduk setempat. Pakai slipper, kita tak pakai dalam sarung, kita simpan. Kita pakai slipper. Yang kawan saya tu cermin mata dia buka. Sebab cermin mata tu nampak macam moden sikit lah. Makna buka. Dia mungkin rabun sikit lah dalam jalan tu kan. Makna kita pakai slipper, baju pun cupang campin dan kita punya kelengkapan tu kita bubuh dalam plastik hitam lah. Plastik hitam, lepas tu kita kandung ni. Bawa lah ikut pelarian sampai dekat bandar Poipet. Yang menakutkan masa dalam perjalanan nak pergi Poipet, kita dah sampai dekat bandar Poipet. Bukan bandar lah. Masa tu dangau pun buat daripada daun-daun apa, daun nipah ke apa begitulah. Daun nipah macam pondok. Yang intelijen ni dia kata kita rehat dulu. Masuk dalam macam pondok lah. Ingat apa, rupanya dia perkena kami. Masa tu dalam tu rupanya tempat yang kita pergi macam tempat dia macam pondok lah, tapi atap-atap nipah rasalah. Atap nipah ke rembia kita pun tak pastilah. Rupanya dalam tu ada perempuan. Kira senang, kira ayam lah kan. Ayam, lepas tu minuman apa yang saya ingat tu Heineken lah, arak lah. Yang apa ni kita panggil, saya punya guide tu apa ni, perisik Cambodia tu, dia perkenanya kami. Mereka minum-minum, kami pula kena bayar pula arak tu. Kita kata mana boleh, kamu minum kamu lah bayar. Kita dah bayar dia dalam RM50 tadi lah. Dia kata tak ada, you must pay. Dia pun pandai cakap English. Kita pun pandai juga, bukan tak pandai kan. Lepas tu kita kata tak boleh, kita duit nak balik lagi. Dia letaknya masa tu pistol lah, dia ambil, dia letaknya atas meja tu. Kita dah goyang. Tak sangat lagi petualang, rasa nak patah balik Tapi kita bincang elok-elok kan. Lepas tu dia cakap tak apa, dia bayar. Dia tinggalkan kita lah kawasan Poipet tu. Maknanya dia tak ada apa-apa kan kita. Kalau tidak jenuh nak bayar Heineken tu berapa ringgit. Saya ingat botol hijau bintang tu. Lepas tu ada ayam, kita tolak, kata kita tandak lah kan. Lepas dah settle semua, dah dia masukkan dia punya pistol tu, kita cakap lah tak apa, you orang boleh balik. Kita akan pergi ke Batambang. Lepas dia selesaikan, dia pun balik. Dia pun perisik tu dia bagus jugalah. Walaupun dia dengan kawan tu perkena kami, tapi dia kira mungkin dia pun fikir ini
dua orang ni bukan ada sangat apa ni duit ke kan. Kita backpackers punya kembara. Lepas tu saya dengan kawan saya pun sewa kereta. Masa tengah perang tu kereta sewa ada, kita nak pergi Batambang. Bayaran saya dah lupa dah berapa ringgit. Masa tu kereta yang paling top lah Honda Accord Honda Accord yang paling top lah, untuk bukan macam teksi lah, macam private sapu ni. Jalan pun, dalam perjalanan kita nak pergi Batambang tu, jalan bukan ada tar ni, jalan berdebu. Kawasan pun berbatu-batu kan dalam perjalanan tu. Saya tak pasti berapa jam lah kan. Makna kita sewa kereta tu, pemandu saya rasa Cina Cambodia lah. Di sana kita tengok memang banyak kenderaan. Dia paling top Honda Accord tu. Dia bawa kita lah sampai dekat pekan Batambang tu. Tapi dalam perjalanan tu, kamera kita memang bawa kamera. Dulu mana ada handphone semua. Kamera pakai Kodak, pakai filem tu. Kita kontrol lah apa ni, gambar-gambar tu semua. Sebab takut habis filem, mana nak dapat gambar lagi kan. Kita tangkap gambar yang perlu aja. Kita pun sampai petang lah rasa dah. Start pagi tu petang baru sampai di pekan bandar Batambang tu. Tak adalah bandar, dia masa tu tengah konflik lagi. Ni Cambodia dengan tentera Khmer Rouge. Mana pasukan tentera luar pun ada masa tu di sana. Mana PBB. Kita tengok lori lalu lalang, Land Rover semua, kereta perisai tu semua. Tengah perang, kita pergi berkelana. Lepas tu kita pun ada satu idea, duit pun kurang. Last kali pun kita pergi dekat kamp tentera Malbat, Malaysian Battalion. Lepas tu kita pun dah tak tahu ke mana, kita tanyalah penduduk-penduduk sana. Kita tanya dekat mana Malbat, mana kamp tentera Malaysia. Dia pun tunjuk dalam petang lah. Kita tanya, ada juga segelintir masa tu orang sana dia pasif macam orang Malaysia. Pasif macam orang Malaysia, cakap bahasa Malaysia. Kita tanya macam mana boleh cakap bahasa Melayu. Dia kata sebelum perang tu dulu, dia kata memang di sekolah-sekolah dia pun ada belajar bahasa Melayu lah. Tulisan-tulisan Jawi. Saya ingat lah yang saya tanya tu, seorang perempuan tu, nama dia Rohani. Dia pasif cakap Melayu. Kita ingat dia duduk Malaysia, tak ada. Dia kata memang datuk nenek dia dulu sekolah kita belajar bahasa Melayu. Dia berniaga rokok lah. Berniaga rokok di tepi camp tentera Malaysia tu. Sebab dia kata orang tentera Malaysia bagus-bagus kat sini berbanding camp tentera lain. Mana Amerika ada, New Zealand ada, Eropah punya lah. Eropah ada ni, yang di ASEAN ni Indonesia, Singapura, ni Malaysia, camp sekali lah, tapi lain tempat lah. Dari situ masa saya pergi lawat tu, saya tengok dan tanya penduduk tu, dia kata yang dia orang paling hormat tentera Malaysia dengan tentera Indonesia. Sebab apa? Sebab tentera apa ni? Tentera Malaysia dengan Indonesia ni dia hormat orang. Lagi satu, bila lagu negaraku kita dan Indonesia bergema, penduduk sana akan berhenti bagi hormat. Tapi yang tentera lain tu, dia memang orang sekarang panggil apa? Dia panggil kurang ajar lah. Dia langsung tak nak hormat. Itu pasal
dia orang akrab dengan tentera Malaysia, Indonesia. Lagi satu, bila ada kemalangan dulu masa perang tu lah, masa kita pergi tu, kalau kena langgar macam tu je, tak ada siapa tolong. Yang tolong tentera Malaysia, tentera Indonesia. Kalau kemalangan kan, tentera kita yang akan tolong. Tentera lain saya tengok atas kata kebel, dia pasang buayan, dia tidur lah, bukan buat kerja pun. Tak buat kerja. Lepas tu lori sadar tepi-tepi pinggir jalan tu, dia orang main judi lah. Yang paling teruk sekali tentera Malaysia, Indonesia, yang buat kerja lah kita panggil. Kita perhati saja lah. Lagi satu, dia pertukaran wang tu dalam masa sehari 3-4 kali dia berubah. Masa tu saya hisap rokok Benson 20 batang. Saya ingat lagi, si budak perempuan rohani dia jual. Contohlah, saya pun dah lupa berapa ringgit rokok Dunhill tu. Contoh RM2 lah masa tu. RM2 kita beli waktu pagi. Sekarang petang ni udah petang sikit, kita nak beli lagi, udah harga naik lagi. Harga rokok tu udah naik RM3. Lepas tu tengah malam sekarang naik lagi. Maknanya sehari dekat 3-4 kali pertukaran nilai mata wang tu. Macam mana dia orang kira, saya pun tak tahu macam mana. Tapi memang begitulah. Kita nak isap rokok pun terjimat-jimat lah. Sebab pertukaran wang kita pun tak banyak bawa duit kan, kita kontrol lah kan. Okey, suasana masa tu di Pekan Batambang, dalam pukul 7 tak ada dah orang keluar. Bekalan elektrik mungkin dipotong lah untuk menjimatkan. Lepas tu dah gelap lah. Malam-malam pun ada orang keluar berjalan kaki, pergi gerak-gerak tepi jalan tu makan kan, yang seadanya lah. Makna dia masa tu ada lagi kenderaan kuda rendah ni. Makna kereta kuda lah. Itulah pengangkutan dia. Termasuk ada kenderaan sikit lah kan. Makna penduduk sana naik itu ataupun naik kereta-kereta sewa. Lepas tu ada basikal, semua ada lah kenderaan. Tapi waktu malam memang tak boleh keluar dah. Masa tu kita pergi pun kawasan tu masa tengah bersengketa tentera Cambodia Kemeruj. Okay, tadi kita cerita tentang suasana di Pekan Batambang tu. Ini part kita nak cari tempat tidur. Kita masuk kamp Malbat. Waktu tu tengah hari lah, tengah hari ke petang macam itulah. Kita masuk, kita jumpa pengawal tentera tu. Dia kata dari mana? Kami kata dari Malaysia. Untuk apa? Kita nak tumpang tidur di kamp Malbat ni. Dia pun rasa pelik. Dia kata tengah perang ni, tengah bersengketa ni, hampa berjalan dekat Cambodia. Dari mana? Kita dari Malaysia, kita cakap. Dia macam tak percaya. Kita nak berjalan kawasan tengah bersengketa, negara bersengketa ni. Lepas tu dia kata dia tak boleh sembrono bagi dia, nanti dia pergi jumpa pihak atasan. Dah dia jumpa itu, dia kata dia benarkan kita menumpang dalam kamp tu. Tapi kita tumpang di surau lah, saya ingat. Di surau kamp Malbat tu kita tidur sana lah. Kita tidur sana dalam berapa hari, 3 hari macam itulah. Makan semua ada lah, dia orang bagi semua, tentera Malaysia kan. Tapi dia heran macam mana tengah perang ni kita boleh berjalan berkembara, petualang dekat negara macam ni. Dia orang pun heran jugalah kan. Okey, kita cerita selepas kita udah bagi penerangan dengan jumpa CEO tu semua. Dia pun akur lah. Mungkin dia orang pun terasa syak wasangka, tapi dia tak bercerita dekat kami berdua lah. Kita rehat lah, kita rehat, tidur, makan dibagi kan.
3-4 hari kita dalam camp tu, tentera-tentera kita pun ada ajak kami pergi masa dia orang buat operasi, masa buat khidmat bakti dengan penduduk tu, macam bersih air tu macam air tanah merah tu, tentera kita tapis jadikan air bersih. Lepas tu kita pergilah tempat kawasan tengah dulu berperang kaca-kaca kebel yang udah rosak lah, tersadai-sadai lah. Tempat operasi lagi hantar bekalan makanan, tentera Malaysia banyak tolong lah. Tentera lain saya kurang pastilah. Lepas tu kita diajak makan dengan tentera-tentera negara lain lah. Dia orang ingat kita pemberita, kita nafikan kita bukan pemberita, kita pelancong. Tapi dia orang diam macam tak percaya lah kan. Masa operasi tu dia orang ajak kita lah, dia orang panggil, dia kata nak ikut jom. Maknanya dia orang nak tunjuk lah dia orang buat apa, tentera kita buat apa. Maknanya air bersih, hantar bekalan makanan. Lagi satu yang paling pelik masa kita di sana ada bunyi tembakan waktu hujan tengah malam. Kita menggelabah lah kan, kita tak biasa. Dia tembak, bunyi tembakan. Lepas tu saya pun tanya dekat tentera kita, apa dia orang tembak? Kita menggelabah lah, takut. Dia kata adat dia orang sana bila ada guruh ke dengan angin ke, dia orang tembak di atas. Maknanya dia nak pecahkan gumpalan ni angin kot, gumpalan awan tu, dia orang tembak. Bukan waktu malam je, siang pun dia orang buat begitu jugalah. Makna saya tanya sebab apa dia buat. Saya gabra lah dengan kawan tu. Rupanya memang budaya ke adat tak tahulah. Dia orang boleh tembak dengan senjata betul ni, dengan peluru betul, dia tembak atas tu. Bukan dia tembak kawasan camp, dia tembak di atas penduduk sana. Bukan tentera yang tembak, penduduk sana. Dia orang memang ada senjata api. Sebab bila saya berjalan ikut tentera kita, saya tengok budak-budak kecil je. Budak kecil, bersikap besar letaknya senjata api tu kat belakang buat selamba je. Kita nak tegur dia pun tak berani. Budak kecil je. Dia sorong je, dia bukan naik bersikap, dia sorong je letak senjata tu. Ni LMG tu dia letaknya atas tu. Selamba je. Makna penduduk sana pun dia ada tentera. Dia separuh tentera lah. Maksud dia pagi dia orang pergi dekat ada camp dia lah. Camp dia ataupun camp tentera, dia orang berbaris pakai baju warna coklat, ada topi warna coklat lah kan. Maknanya dia orang berbaris, mungkin ada taklimat dia orang. Lepas tu kasut, saya kira lah kasut getah, yang penting baju dia orang baris. Budak-budak orang tua selamba. Lepas baris tu dia orang buat kerja dia orang lah, macam kerja kampung tu. Dengan lagi dia orang ada senjata macam-macam, mungkin senjata peninggalan yang tentera-tentera. Masa tu kita pergi tu masih ada sengketa lagi tentera Cambodia dengan Kemeruj. Kemeruj tu kawasan Pailin. Kawasan Pailin tu dia punya tempat tu. Lagi satu, sebelum kembara tu saya memang ada niat, saya ada bawa buku dalam buku agama lah. Saya ada cop dekat situ, ada tulis tu nama saya dekat situ. Saya letak dekat surau tu, saya suruh sedekahkan dekat penduduk Cambodia tu. Masa tu saya ada bawa berapa, dekat 10 biji buah buku lah, kitab tu. Saya memang ada bawa. Saya suruh tentera kita kalau jumpa orang kampung sedekah dekat sekolah-sekolah dia orang kan. Masa tu. Masa itulah
Ramai juga yang tentera dia bagi pun gambar banyak lah. Saya tak boleh letak dalam YouTube ni. YouTube ni dia ada dia punya undang-undang. Kalau benda yang mengerikan, kita punya video nanti dia tak boleh nak mendatangkan apa ni penonton lah. Maknanya dia panggil mengerikan, mengganggu emosi. Maknanya gambar saya tak letak lah dalam YouTube ni. Tapi saya ada gambar lah semua. Yang tentera-tentera yang putih kaki memang ada dekat saya. Putih kaki, putih lutut, tangan, macam-macam. Tentera sana bagi, tentera Malaysia pun ada bagi, tentera Bangladesh lah. Dia ada bagi kat saya. Kita bawa balik lah. Kita bawa balik tu. Makna dia kita berdua dilayan macam raja orang sana. Dia orang ingat kita ni perisik. Dia orang anggap kita perisik. Maka pada suatu petang tu dekat luar camp tu ada beberapa orang pegawai Angkatan Tentera Malaysia lah. Dia cakap dekat kami, "Encik, kami tidak boleh benarkan encik duduk sini." Kita tanya sebab apa? Mana tahu encik ni mungkin perisik. Lepas tu kita tanya sebab apa tak boleh duduk dalam camp ni. Dia cakap kawasan camp ni bukan tentera Malaysia, semua camp di bawah PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dia orang yang bayar gaji kat tentera kita. Lepas tu dia orang yang kontrol. Maknanya kalau kita dua orang duduk sana nanti macam-macam masalah, dia kata. Lepas tu kita pun diam lah. Kita diam. Lepas tu kita tak puas hati, kita tanya tu. Kita tanya dekat pegawai tu lah. Ada 4 orang ke 5 orang dekat luar pagar. Sebab apa kata kami perisik? Ada macam muka perisik ke? Kita tanya dekat pegawai. Pegawai tu jawab apa? Dia kata, muka tak macam perisik lah. Itulah perisik. Dia kata. Saya ingat lagi lah nama pegawai tu yang saya ingat. Yang kontrol tu apa nah, Lieutenant Colonel lah. Lagi seorang tu doktor tentera. Kan? Lepas tu kami tanya macam mana kami tu nak balik. Itu pulang pada cik boleh datang, cik kena balik sendiri lah. Kami pun takut lah sebab dia bagi penerangan. Sebab dia pun takut lah kita akan, sebab ada 2-3 anggota dia cakap cik tak mengaku ke cik perisik, tapi kami di sini yang tentera kita tak ada buat apa kesilapan apa. Makna dia ingat kita ni perisik untuk merisik kata-kata anggota ni, kegiatan anggota tentera Malaysia ni untuk kerajaan Malaysia. Kita nafikan, kita tak ada, kita bukan perisik. Kita tak akan nak buat laporan apa-apa pun untuk tentang kem tentera Malbat ni. Itu terpulang cik, dia cakap. Cik tak mengaku apa, kita tak ada buat apa-apa kat sini. Kalau cik nak buat laporan balik di Malaysia pun, kami tak ada risau pun lah. Kita pun menafikan lah. Kita bukan perisik, kita hanya berjalan petualang. Dia kata walaupun cik cakap begitu, kita susah nak percaya pasal ini kawasan perang, macam mana boleh lalu kat sini. Dia kata. Saya pun diam lah. Keesokan hari tu pun kita minta maaf, ucap terima kasih dekat tentera kita. Petuk balik, timbul satu masalah. Kita tanya macam mana nak balik, duit pun kita dah kurang. Lepas tu ada syur tentera kita, dia kata, okey, encik berdua boleh naik lori. Kita akan ambil bekalan di sempadan Paipek tu, barang-barang basah untuk angkatan tentera. Lagi satu, tak ada pula nanti kita kena tahan kalau nak balik tu, sebab dalam perjalanan pun dari datang pun kita kena tahan. Masa naik teksi tu,
Ini kita nak balik, kita pun cuak juga. Takut kena tahan dekat sepanjang jalan tu ada sekatan tu banyak. Kalau naik lori tentera tak ada banyak sekatan, maknanya terus kat bypass. Bila tiba masanya, kita pun pergi naik lori tentera lah. Dia ambil untuk beli sayur, ikan, semua bekalan makanan tentera Malaysia lah. Kan, tak ada kita kena tahan. Kan? Sebab yang saya ingat lah berapa, dekat 10 kali kena tahan masa kita nak datang dekat Batambang tu dari Poipet tu. Kita pun sampai tengah hari lah dekat Poipet tu, masa nak balik tu. Kita sampai dalam tengah hari, kita pun di Arayan Pratek tu kita naik bas pergi Bangkok. Bas pun berapa sen lah. Dia pakai tiket tu jenis besar-besar ini, pakai klip begitu. Kita sampai di Bangkok, kita pergi dekat hotel tu, kita ambil pakaian yang kita simpan tu untuk kita balik Malaysia lah. Okey, selesai lah sudah petualang ke negara Cambodia. Pengajaran dia, kalau nak luaskan pengetahuan, banyaklah berjalan. Jalan jauh, luas pengalaman. Lepas tu, belajar hormat penduduk setempat. Belajar hormat undang-undang setiap negara. Dan belajar hormat budaya dah. Kita akan selamat insya-Allah. Okey, assalamualaikum dan salam horas.